Disebabkan kita nak buat kopi, kita nak jumpa toke kopi. Mungkin kita ada signature yang baru. Kita punya kafe ni kita tak maulah spend untuk mesin-mesin besar-besar mahal-mahal ni. Ni mesin ni berapa ribu? Ni untuk baju susu. Ni milkshake ke? Milkshake? Oh, betul? Milkshake? Milkshake. Dia dah tulis tau. Dia ni tak baca. Assalamualaikum. Lamanya tak jumpa cik. Lama macam hari-hari jumpa. Inilah Lady Boss. Selalu by call kan? Selalu by call and by WhatsApp. Kami baru first time jumpa. Dia tajuk dia. Okay. Kenapa kita datang ni sebenarnya buka kafe. Okay. Tetapi bila nak minum kopi ni tak ada knowledge langsung. Dia tahu minum saja. Okay. So bila kita sendiri nak buat macam kopi apa nak pakai? Tak tahu nak start dulu. Nak start. Target 150 cup sehari. Tapi macam SP ni banyak kan juice light. Dia tak heavy punya kopi. Betul. Dia bukan lidah Vietnam. Dia bukan lidah Vietnam macam kan. Siap ada bunga dia ambil gambar. Yang ni Tihau, Kudala. Tapi sedap. Kau minum kopi tak? Saya memang kaki kopi. Wih, bin ni okey. Really nice. So, tu item dia kena match. Kena match dua ni lah. Okey. Betul? Dia tak kuat. Dia tak kuat rumput dia tu. Tapi taste dia lebih pada susu. Tak, ni lebih susu lah. Dia lebih susu. Lebih bersusu. Betul. Apa yang rasa ni? Ni. Teh dia sedap. Ni teh? Ha. Fish lah. Oh, yo. Wow. Dia taste lidah bagai. Oh, ni tak sedap. Sama je duduk tu. Nampak dah. Baru puji. Ya, ni aku minum. Yang ni hang tak minum lagi. So yang paling cepat ialah yang macam ni atau macam ni? Macam gini. Ya. Kita akan jatuh, sama pisau, kita akan jatuh. Sentiasa oleh pusing lah. Okey. Memang selalu barista pun dia buat jari sendiri. Betul? Faham. Sebab lagi dia masuk dengan air panas, bateri mati. Macam ni. Pusing je. Sekali tolak. Rasa cukup tak? Cukup. Rasa perbezaan lah. Oh, Kalau ya. pakai double food mesin dulu. Sebenarnya kita akan keluar air panas, sekali dengan pati kopi. Dah mahir dah ni. Besok boleh buat dah. So siap lah. So see you again. InsyaAllah. Terima kasih, jumpa lagi. So alhamdulillah kita dah selesai dah mencari kopi dan saya dah belajar pengalaman untuk membacur kopi. So selepas ni kita akan buat kopi. Tak rasa datang, tapi kopi kami mahal.